belum kami dapat, dan kami amat berbesar-besar hati kepada ahli jawatan kuasa, kepada penganjur sekalian tahniah, anda telah melakukan dengan yang terbaik untuk kita semua. Satu tepukan gemuruh untuk ahli jawatan kuasa. Tahniah, anda telah menjalankan program ini dengan berjaya, dan kita berdoa satu masa nanti kita akan dapat bertemu lagi. Sebelum saya mengakhiri ucapan ringkas saya, ingin saya perkenalkan ahli keluarga Wan Radia yang merupakan satu daripada anak yang bongsu kepada Wan Pandak. Dipersilakan keluarga Wan Radia. Niat yakin nak kait ini. Jika ada silap dan salah, janganlah disimpan di dalam hati. Semoga kita berjumpa lagi. Kami nak tahu dengan saya. Jadi alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita bersama lagi dalam program ini. Dulu-dulu kali kita buat insya-Allah. Jadi alhamdulillah tahun ini mungkin dulu-dulu kali kita buat secara keseluruhan, bermula daripada akar Wang Pandak. Wang Pandak adik-beradik, empat beradik, dan saya adalah cucu Wang Pandak. Dan saya insya-Allah masa umur 6 tahun sempatlah jumpa Wang Pandak. Wang Pandak meninggal, ni gambar tak tahu, tak ingat. Pada tahun berapa? Oh no, tahun berapa? 83 salah. 1983 waktu umur saya 6 tahun, saya masih ingat. Saya masih ingat datang pergi rumah dia di kat rumah Kak Nur sekarang. Jadi alhamdulillah jumpa kat mana-mana, tegurlah kami nanti. Mungkin ada sesi pengenalan diri daripada keluarga bersayang. Kita pun nak kenal juga anak-anak cucu ni. InsyaAllah Okey. Sekian sahaja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua yang dilayak untuk bercakap, tapi mereka minta saya juga bercakap. Saya akan bercakap lebih kurang 2-3 minit saja. Terlebih dahulu saya rasa kita bagi tepukan yang gemuruh kepada ahli jawatan kuasa dahulu. Kita. Jadi kata pertama yang saya nak sentuh di sini adalah perkataan bangga. Bangga dengan kejayaan ahli jawatan kuasa yang menguruskan aktiviti hari ini dari pagi sampai petang 2-3 minggu yang lalu. Itu perkataan pertama yang saya nak rakamkan. Jantu hidup, jantu hidup. Perkataan kedua adalah peralihan. Hari ini kita apa ada bola lalu, telah beralih dari Gen 1 kepada Gen 2. Ada tadi cadangan supaya jawatan ini dikekalkan pada tahun-tahun yang akan datang. Pandai dia. Pandai dia. Kita lihat kematangan dari tahun 1 sampai ke sekarang. Itu perkataan yang kedua. Yang ketiga adalah ukhuwah. Ya, bagi pihak keluarga besar yang saya akan jemput satu-satu, saya akan jemput semua lah kalau kita sampai pagi esok tak habis. Kami mengucapkan terima kasih kepada keluarga Su Ayat Su kerana sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Mak Cik, keluarga arwah Cik yang sudi datang untuk menyertai kita pada petang ini. Saya minta didengar pada suatu subuh 1983. Saya bangun. Aku tak tekan dia belakang, tak tekan macam ada bunyi. Sebelum saya sambung belajar. Saya bangun. Sebelum tu saya dah dengar saut-saut Wan Pandak kejut saya sepanjang subuh. Tapi saya tak bangun lagi. Bila saya bangun, saya lihat sekujur tubuh sedang berbaring di atas sejadah dalam mengkana. Dia tidur atas kain lipatan. Saya lalu di sebelah dia. Seperti biasa, itu adalah pemandangan yang biasa bagi saya setiap subuh, dan saya akan menunjukkan dia. Tuan,
saya pergi ambil air semayang di Perigi. Saya jumpa dengan ayah Cik Wan Ramli waktu itu. Dan saya naik balik. Sebelum saya semayang subuh, saya panggil sekali lagi, Wan. Dia tidak menjawab. Masa tu hati saya dah tak sedar, sebab selalunya dia akan jawab. Dan bila saya bangun, saya kejutkan dia, Wan telah masuk koma. Saya sedari, saya jumpa dia Cik Arwah Cik, panggil, tengok apa jadi pada Wan Pandak. Dan Wan Pandak telah koma selama kira-kira 36 jam sebelum dia menghembuskan nafasnya dalam air semayang selepas main subuh di atas sejadah dalam mukanya. Baik, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada Wan Pandak, kepada saudara kita yang telah pergi meninggalkan kita, buat selama-lamanya. Bismillahirrahmanirrahim. Intipati perjumpaan kita pagi ini, tuai padi antar masak. Esok jangan layu-layu. Intai kami, cintai kami, peluk kami, hargai kami sementara kita ada. Esok jangan layu-layu. Kepada Jen 2, esok jangan rindu-rindu. Layu kan, nak ingat layu. Jadi pesanan kepada Jen 1 yang mana ada ayat, yang mana ada mak, ya, peluk dia, sayang dia ketika dia masih ada, dan tak usahlah nak menangis selepas kita ada. Saya dengan rendah hati menyebut Jen 1, Abang Long, saya Long ni untuk datang sini. Long, mana Long? Abang Man, Barahim, Bantaleh, Pak Mah, kita doakan sama-sama beliau pulih ya, di hospital. Itu adalah Nurul Muhammad. Anda patah. Inilah kekanda Adinda Brothers Nomo hampir. Dia patut dianugerahkan anugerah TikTokers yang paling aktif. Jadi renunglah wajah-wajah kami sementara kami ini masih ada, ya. Ada. Dua orang telah pergi meninggalkan kita semua. Arwah Kak Long Norehan, ya, Kak Norehan, dan Allahyarham Abdullah. Dan tahukah kamu ada lagi 3 beradik, 3 lagi adik. Sepatutnya kita ni, ya, kalau campur Abang Mat, kita ada 17 orang. 3 orang sebenarnya meninggal semasa lagi, ya. Jadi itu sajalah, ya, bagi pihak kami semua. Kita mengucapkan terima kasih, kita mengucapkan syabas kepada Jen 2, kita mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir dan stay sampai petang ini, dan doakan kesihatan kepada semua. Doakan kita akan jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita
Yeah.